shopping komplek Selayang Mall. Kita berada di Selayang Mall. Iya. Hotel kita bahasa Melayu lah bang Oh, ya. Juga contoh le kawan sambil le kau. Iya. Kan lu ambil le kan? Loan. Nak kau lah. Menyorot bekau dia. Suruh awak tengah kan. Tak bisa dia buat. Bendera Merdeka. Merdeka. Bendera Malaysia. Yo. Ini bas Selayang Mall. Yeah. Paksen, ada Paksen atas lah. Ini Selayang Mall. Ini orang-orang, dia barang anak. Dia barang. Selayang sayang. Iya ya. Oh, Selayang sayang. Selayang sayang. Jangan kuat sangat sandal nanti patah. Kuat sangat sandal patah deh. Hei. Patah deh. Tuh tak bang, tengah tuh bang. Tengah tuh. Dan dalamnya kan bertulisan. Dah. Boleh leh. Ini jauh mana bang? Jangan jauh sangat. Dekat sikit bang. Halo, Cik Daun. Apa khabar Cik Daun? Khabar baik, alhamdulillah. Oh, lama tak jumpa Jumpa pula kat sini ya. Kat Selayang Mall ya. Selayang Mall. Oh, cantik juga. Dah lama kita tak jumpa, setahun ada. Ada lebih. Lebih setahun. Dah 2 tahun dah. Patutlah menghilang. Itulah saya buat kebun jagung dekat kampung. Jagung. Jagung ayam. Jagung ayam. Oh, ingatkan jagung rebus. Bukan. Jagung ayam tu direbus boleh tak? Sedap. Boleh juga. Kan Tapi, kalau sedap. dicampur dengan kelapa tu, kelapa apa namanya, kelapa setengah tua tu. Ya. Lagi sedap. Oh. Gula. Ya. Gula pasir. Lalu mak mentua belakang dapur kita tak tahu Tak nampak dah. Tak nampak Tak nampak. Itulah saya semenjak kita jumpa dulu 2 tahun yang lalu ya.
Duduk kat kampung bikin kebun jagung. Piramli cakap kan macam tu kan. Ya. Balik kampung lah tanam jagung kata dia kan. Itulah Balik saya buat kampung tu. lah tanam jagung. Itu dia. Itu saya buat tu. Iyalah. Okeylah cik. Okey. Saya balik dulu ya. Baliklah. Okey. Kita berada di Selayang Mall. Di taman depan Selayang Mall tu. Kita berada di situ sekarang. Asyik Temenongnya ada apakah hajatnya? Kenapa Asyik Temenong? Itulah cik. Saya ni kan dari kampung tu ingat pergi sini nak pergi melancong. Tu. Sampai sini nak cari saudara belum jumpa. Saudara kat mana saudara tu? Hilang ke dia apa? Saudara tu macam-macam lah dia duduk sini. Ada kata ada yang di Padang Balang, ada yang di Sungai Buloh. Sungai Buloh ada? Ada Sungai Buloh. Jadi itulah belum jumpa lagi. Kita adalah duit sikit dalam poket tu. Tapi kan kalau kita lama tak jumpa dengan saudara kan duit dalam poket ni habis juga kan. Iyalah, mestilah takkannya kita borak-borak je, tak minum, tak makan kan. Nanti duit yang kita bawa ni sikit-sikit ni habis juga. Tak kali kalau tak jumpa dengan saudara kan bingung juga kita nak duduk mana kan. Iyalah, takkanlah kita nak duduk dekat hotel sampai berbulan-bulan kan. Betul. Betul. Jadinya. Iyalah, betul. Ni macam orang Riau ni bahasa dia. Saya tu abang orang Riau ke? Saya tu lama juga duduk kat Riau sana. Ya. Riau sana kan Melayu macam sini juga. Ya. Kita orang ni kan satu rumpun. Ya. Jadi saya tu macam masuk Malaysia ni macam rasa di Riau juga rasa dia lah cik. Iyalah. Riau dengan Malaysia kan dekat. Dekat. Serumpun. Ya. Saya sukalah dengar itu dekat Riau tu ada pantun. Banyak pantun dia kan? Oh banyak. Kalau di Riau tu kami kat Riau sana tu apa-apa kalau ada acara-acara kenduri kendara tu kami berpantun-pantun sana. Ya. Macam mana pantun dia bunyi dia? Ada boleh ni tak? Boleh pantun lah tu? Boleh tak? Lebih pun tak apa. Dia macam mana ya, saya pun selanya saya ni pantun biasa-biasanya kan saya ni kan orang Minang cik. Ya. Jadi pantun saya tu ada dua macam, ada pantun Melayu, ada pantun Minang. Pantun Melayu lah, pantun Melayu bagus. Pantun Melayu apa ya sedap. Saya Ya. Rama-rama sekumbang jati kati endah pulang berkuda. Lah lama saya cari-cari Encik Firdaus tak jumpa-jumpa. Inilah dia. Inilah dia Encik Firdaus. Mana dia Encik Firdaus ni? Ni Firdaus ni. Jumpa di kandang kuda. Sekali berjumpa di Selayang Lama. Selayang Mall. Bukan Selayang Lama, Selayang Mall. Banyak pantun dia sedap-sedap pantun. Itulah. Pantun Minang macam mana? Pantun Minang. Ya. Pantun Minang apa ya? Pantun Minang ni banyak. Saya ada. Cuba Encik Daus pula jual pantun dengan saya. Saya kan dah pantun Melayu tadi. Ya. 5 ukus 5 purut. Diremas mendaci-daci. Ilmuku 5 menurut. Tak bisa minta ancik. Oh, tak bisa minta ancik macam tu pula ya. Aduh. Minta ancik ni kalau bahasa Melayunya bertangguh lah tu. Tak bisa ditangguh. Macam tu. Ya. Ada satu lagi. Apa lagi? 5 ukus 5 purut. Tu dia. Diramas di atas dulang. Oh, di atas dulang. Ya. Kalau tak mau kau menurut, ya. aku bantai melulung tagang. Oh, melulung tegang. Oh, Melulung.
Menjerit. Menjerit-jerit lah tu. Kalau Aduh. tak mau dia menurut. Tak mau ikut lah macam Tak tu mau ikut menurut. dia. Ayo. Tak mau dia ikut. Sampai hati pula ya. Ya. Sampai hati pula kita macam tu dengan orang. Saya dah 2 kerat. 2 kerat Abang macam. punya mana lagi 1 kerat. Ini Lebih tak apa. dia gini Cik Daus, ini masa pun dah nak masuk waktu sembahyang Jumaat nanti. Saya pantun ni banyak saya ni kan orang apa namanya ni, Minang ada, Melayu ada. Campur lah, Campur. Jadi kalau saya nak berpantun-pantun kan tak jadi sembahyang Jumaat nanti. Pantun lah sikit-sikit dulu. Nantilah aku pun ni nak pergi solat Jumaat dulu ni. Ya, solat Jumaat ni. Okey. Kita cari masjid yang terdekat. Kita cari masjid yang dekat soal pasal kita gini. Selayang Jaya ada Selayang Jaya. Selayang Jaya je. Selayang Jaya ni kita ada berada di Selayang Mall. Selayang Ya. Jaya ada masjid. Saya pun ni ada bawa tasbih dah ni. Mana-mana saya bawa tasbih. Yalah. Ya. Okey, kita bang. Okey, kita pergi lagi ya. Ya, okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada sahabat-sahabat di mana jua berada. Hari ini kita berada di Selayang Mall, Komplek Shopping. Mari kita saksikan sampai selesai video ini. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, comment, share Sultan Firdaus channel. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Apa ya? Ya bang. Abang nak apa? Nak minta bantuan. Abang ada duit, Aduh. Handphone tak sini buat tadi. Dah apa tadi dah? Dah. Dah sini masukkan dah sini. Dah buat. Dah buat dah. Tapi satu orang sensor. Ya. Dah dulu tadi kan? Saya nak 2 kali boleh? 2 kali boleh. Boleh? 3 kali boleh je. Boleh ya? Oh, orang sini dah ramai. Okey lah. Saya kasih duit. Saya ni pun datang dari kampung. Sekarang lagi kan? Ada sikit masuk dalam bang. Dah. Dia dah. Ha? Ni dah. Selayang Mall. Kita berada di Selayang Mall, guys. Selayang Mall. Kita jalan-jalan dulu di komplek Selayang Mall. Jalan-jalan, cari makan, cari angin bersama. Bang, tadi abang ikut saya dari belakang apa? Saya itulah nak tanya dengan awak. Saya ni baru datang dari kampung. Datang? Di Indonesia. Jadi kan orang kata ada bantuan kononnya dari luar negara. Oh, siapa itulah. yang bagi tahu? Siapa yang bagi tahu? Saya itulah khabar dari kawan-kawan je lah. Ya. Jadi itu yang kau cari-cari cik betul ke atau tidak, itu saya nak kena tanya. Itu kabar angin tu tak boleh pasti, tak pasti sangat. Cuba tanya dengan orang dia kalau nak tanya sama orang dia. ada orang bagi tahu dekat Ya. Selayang Mall. Kat Selayang Mall. Dekat Selayang Mall ada tempat tu daftar tu bantuan tu.
Kat Selayang Mall lah pergi. Oh. Saya hantar nak. Boleh hantar saya kat sana lah. Boleh. Okey. Nak sangat ke bantuan tu? Yelah. Kalau bantuan tu apa? Kata nak sedangkan duit 1 sen 2 sen pun bagi kita yang orang tak mampu ni besar maknanya kan. Tapi ada syarat dia. Apa syarat dia? Kena bagi tahu kawan-kawan ajak datang sini. Boleh lah. Boleh? Saya jiran. saya kat kampung pun kawan-kawan saya bila-bila nak datang Malaysia nanti saya ajaklah sini. Kebetulan dia pergi melancong sini kan. Dapat itu juga baru duit betul. poket kan. Iya. Duit Itu. poket buat beli-beli apa nama top up. Top up. Pulsa. Pulsa. Ya. Boleh jadi kan. Bawa datang sini. Okey. Kita berbagi. Okey. Berbagi itu adalah indah. Okey. Sama-sama kita merasa duit bantuan tu. Iyalah. Mana yang belum, Iyalah. bawa datang sini. Okey lah. Jom kita terima pergi. kasih lah Cik ya. Masih sama-sama. Hantar saya sana boleh? Boleh. Sekarang juga boleh? Boleh. Terima kasih banyak lah. Okey. Jom ke depan. Okey. Senang je tempat dia, dekat ni. Okey lah. Lantai G Grand Floor. Nasib baik jumpa dengan Cik. Kalau tak saya macam bingung juga lah nak tanya dengan siapa kan. Iyalah bantuan kan. Ya. Siapa tak nak bantuan? Mesti nak kan. Saya pun duduk kat kampung tu. Alah, susah nak cakap Cik. Iya. Kampung kat mana? Saya kampung Payakumbuh, ketinggian Sari Lama. Oh, dia tak Kelok 9 tu. Kat Kelok 9 tu kalau Encik datang ke kampung saya nanti cuba jalan-jalan ke Lembah Harau. Lembah Harau. Sana tu ada banyak pemandangan indah-indah. Lembah Harau tu Payakumbuh. Kampung saya lah tu. Oh, iya ke? Pemandangannya cantik-cantik, ada homestay situ. Iya. Orangnya ramah-ramah. Kalau Cik tak percaya boleh ikut saya nanti. Saya bagi tunjuk Cik. Saya pandu Cik. Saya kalau pergi sana saya satu je. Apa? Saya nak angka 8 tu. Kerupuk Sanjay. Kerupuk Sanjay tu. Dekat sana. Ya, ada Sanjay dekat sebelah balai polis tu kan. Itu ada Sanjay situ. Situ kawan saya tu jual Sanjay kat situ. Sana ada polis, balai polis juga dia panggil. Ada dekat balai polis tu, sebelah dia tu. Polis ke polisi? Polisi sama lah tu. Kalau polis kat Malaysia ni polis. Kalau kat Indonesia sana polisi nama dia. Iya. Di sebelah dia tu ada orang jual kerupuk Sanjay. Iyalah. Sebelah kiri. Saya pun rumah saya kat sana. Bukan Sanjay Pak Guru tu? Sanjay Pak Guru tu boleh juga. Sanjay Pak Guru tu sedap juga Sanjay dia. Mana-mana lah Sanjay ketinggian tu semua baru-baru. Dekat sana yang sedap makan ni sambal lado hijau. Itu memang lah tu. Sambal lado hijau. Makan sambal lado hijau sana kan. Di Lubuk Bangku. Rumah makan Encik Cubadak nama dia. Encik Cubadak. Tu Ali. Bukan Encik Cubadak. Apa? Encik Dadak. Encik Dadak. Ada pula dadak berencik pula. Nasi lah tu. Encik Dadak tu nasi. Itu dia nama makan dia. Sedap makan sana. Ya. Pokok dia janji saya kalau Encik sampai sana saya ajaklah. Boleh. Okey boleh. Datang esok ke ketinggian Sari Lama. Cari cana Acin. Acin Acin Sekumbang. Acin Sekumbang. Kalau Acin Sekumbang sana orang tak kenal. Orang kenal Acin je. Kat Acin Malaysia ni orang kenal Acin Sekumbang. Okey. Kalau dekat Malaysia, dekat kampung orang tahunya Acin je. Acin mana? Acin Padang Ambacang, anak Mak Saripah. Lengkap detail. Pasal mak saya orang duduk lama kat kampung, orang tahulah orang tua kan. Iyalah. Ya. Okey. Okey.